Itu jambatan Seberani training kau. Kemas sikit. Ini panas. Ada sambal. Sedap. Betul-betul bawah jambatan apa? Lingkaran tengah. Bawah ni. Kalau nasi kukus RM9, nasi ayam penyet RM9, biryani 11, kambing 16, Masya-Allah. Semua ada. Betul depan masjid Rasah. Banyak kedai, banyak je kedai. Kopi Hainan ada. Sekerabu ada, ayam gunting, boleko. Apa? Bakso. Air. Ya. Dijemput. Tong Raja. Tu cerita Tuanku Jaafar. Kopi ya. Memang padu lah. Si kuku dia memang padu. Ini cendol. Kopi Hainan. Tak ganti balik aku dia dulu ni. Apa ABC? Itu jambatan. Baru lepas makan, baru beli kopi Hainan. Kopi ni aku ini okey, sedap, memang sedap kopi ni. Aku nak cerita peniaga dia tu bagi aku memang jujur. So dia tulis okey, kalau kecil dan kecil dia murah. Kecil dia RM2 je. Dapat 120 oz dia tulis tu. Besar ni 220. So basically kalau beli besar ni sebenarnya rugi in terms of, let's say yang kecil RM2 kan. Kalau beli dua baru RM4.
RM4 dapat 240 oz kan. Dan 240 oz tu lebih banyak daripada yang besar ni lah, 220 oz. Tapi aku beli besar sebab aku rasa bagus lah niaga ni, jujur. Dia bagi tahu dan murah. Untuk RM2 tu murah lah kan, kecil je. So aku belilah RM5 sebagai penghargaan lah, sebab atas kejujuran dia tu kan. Dan dia pun sangat friendly lah. So aku beli RM5. Next ni apa ni, kedai nasi biryani gam ni kan, ayam kukus dara bagi aku memang sedap lah. Aku rasa kalau aku lalu Rasah lagi, biasanya memang aku lalu pun Rasah ni, lingkaran tengah kan. Cuma aku tak pernah tahu ada kedai ni sini sedap. So aku kena turun lah kot, daripada lingkaran tengah tu kena turun bawah je makan sini. Sedap weh, sedap. Tapi tak sempat sangat nak buat video sebab ramai orang Aku duduk satu meja yang agak besar, jadi kat situ semua ramai, penuh orang. Jadi tak best lah kan. Aku ni jenis penyegan juga sebenarnya. Saya keluar kamera je, saya nak review makanan. Lagi pun owner dia memang betul-betul depan tu. Ni kedai tepi jalan je kan. So itulah nak share sikit. Bagi aku memang tak rugi lah. Kopi Hainan ni pun memang kau habis lah. Padu dia punya ni, sebab dia baru buat lah. Okay lah, tu je lah. Bye. Kita nak makan biryani gam pula. Lempeng kambing. Ni ayam. Ayam daging ayam si biryani. Wow. Ramai. Saya tahu